Assalamualaikum. Nama saya Lisa dari Perak. Saya mula mengenali Encik Ikhlas adalah melalui platform Facebook. Yang pada ketika itu saya sedang mencari bagaimana cara untuk membuat pelepasan atau pembebasan bankrupt. Tarikh mula saya berhubung dengan Encik Ikhlas adalah pada 31 Ogos 2024. Sebenarnya saya adalah grantor dan juga salah seorang director dalam syarikat ayah saya. Jumlah hutang tersebut adalah sebanyak 360,000. Sebelum saya berjumpa dengan Encik Ikhlas, saya pernah mendapat perkhidmatan konsultan daripada seorang lawyer. Dari tahun 2014 hingga sekarang, kes tersebut masih belum selesai. Kerugian yang saya tanggung selama tempoh tersebut adalah sebanyak 5,000. Saya membayar Encik Ikhlas adalah sebanyak 2,500 sahaja dan sepanjang tempoh dua bulan sahaja kes saya telah selesai. Selepas mendapat berita mengenai keputusan pelepasan daripada insolvensi, saya hanya membayar RM10 sahaja untuk mendapatkan sijil ketua pengarah insolvensi. Perkhidmatan Encik Ikhlas adalah legit dan mudah untuk berurusan dengannya. Tak perlu berjumpa sebab saya duduk jauh di Perak. Saya hanya berurusan secara dalam talian saja dengan Encik Ikhlas. Untuk kepada sesiapa yang mengalami masalah yang sama, menghadapi masalah bankruptcy, saya syorkan untuk mendapat khidmat Encik Ikhlas kerana prosesnya mudah dan jangan takut untuk menghadapi insolvensi ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.